Dulu kawan aku bawa aku mancing dekat sini. Tengok dia punya tarik tu. Memang padu. Sekarang tempat ni pun dah semak samun. Macam dah tak ada orang mancing lagi. Dengan cuaca yang sangat panas, nasib aku bawa topeng kepala yang lembut dan selesa ni. Dia punya design memang cantik dan lawa. Kalau korang pakai memang kau rasa okey lah. Panas pun tak apalah. Selain daripada memancing, boleh juga untuk menebas rumput ataupun nak pergi hiking ke. Inilah tempat dia, tengok semak samun kan. Kata orang cuba je lah, air dia pun nampak macam cantik je kan. Aku pergi sini, aku tengok ada memerang ni. Tengok kata orang kalau ada memerang ada ikan. Aku pun cubalah dengan umpan dedak ni kan. Apek tu cakap cocok je pecah pula. Lepas tu aku teringat satu WhatsApp kawan aku semalam. Dia suruh aku beli dedak ikan patin. Nanti kena rendam air sikit. Kalau rendam air banyak, nanti baik kau buat goreng, benda dia cakap ni. Baik kau goreng buat cucur badak je. Lepas tu aku cuba buat macam apa yang dia ajar tu kan. Aku kepal-kepal macam hancur pula. Memang aku knock lah pasal umpan ni kan. Lepas tu aku keringkan dekat panas. Macam ni tak keras pula. Aku cubalah buatlah macam ni. Lantar lah kan. Lepas tu aku baling hilang lah umpan dia. Dan dalam lama sikit baru aku teringat kawan aku tu sebenarnya dia bukan dapat ikan pun, dia dapat plastik. Nanti aku dah pandai kepal, aku mancing balik dekat sini. Okey, mantap.